Kalau lusa puasa, esok selepas maghrib dikira Ramadan. Bermaksud Allah buka semua pintu syurga yang 8 itu. Satu pintu syurga lebarnya ribuan kilometer. Saya dan kita semua, insya-Allah kita akan lalu salah satu daripada pintu itu. Insya-Allah. Ada pintu nak masuk syurga, namanya Babus Salah, pintu solat, ataupun Babul Jihad, pintu orang-orang berjihad. Ada pintu syurga banyak. Ada pintu namanya Babur Rayyan. Rayyan satu pintu yang mana pintu itu hanya dilalui oleh mereka yang rajin berpuasa.